apa? Memanglah buku. Object. Soですね。On is the object. Okay. So, 机の上にapa? Di mana? So, dia ialah tempat. Okay. So, ada imas atau arimas. Ikutlah belakang ni. Existence verb tu lah. Yang kedua ni pula macam mana dia punya kedudukan dia? Place dulu. Lepas tu? Objek. Lepas tu barulah arimas dengan imas tu. Ayat nombor 1 ni kita nak cerita, nampak tak partikel war? Partikel war kan topik marker kan? So, buku, terus pergi ke belakang. Buku ada atas meja. Tapi kalau yang ini, ada war tak ayat kedua ni? Tak ada. So, terus translate start daripada belakang. Okay. Ada buku atas meja. Saya start daripada belakang supaya senang. Sebab ayat ni kan terbalik. Basically, ayat 1 dia nak cerita pasal benda ni. Sebab tu ada war. Ayat 2, dia nak cerita pasal dekat tempat tu ada apa. Tapi, apa yang tak berubah ialah bila ada place, bila ada tempat je, belakang dia ialah arimas ataupun imas, dia mesti partikel ni.